Jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, hari ni depan ni ada sebuah Ego LC keluaran tahun 2012. Okey, di sini. Tengok ni dia punya tongkat. Habis dah. Memang berbahayalah. Kalau kena kaki tajam ni. Okey, tajam ni, tajam. Okey. Ni kalau kena kaki wife kan. Mau tak makan nasi seminggu kita. Okey, jadi hari ni ni. Baru je sampai. Okey, saya akan unboxing, pasang dan tunjukkan kepada anda. Memang kau tak nak bagi aku buka ke apa ni? Okey. Ni. Ni, tengoklah. Okey. Ini lama, ini yang baru. Ni kan. Okey, nah. Okey, saya buka dulu. Saya akan buka dulu. Ini letak elok-elok. Takut calar. Okey. Yang ni soket dia bersaiz 14. Yang di belakang yang ni 12. Okey dah. Saya cabut. Okey. Oh, dia ada ni. Nak tarik. Okey. Pun apa? Keluarkan dia punya spring dulu. Okey, kemudian kau tarik ni. Dah cabut. Dia ada ni kat sini. Okey, jadi ini adalah tongkat untuk Ego LC. Okey, ni mantap lah. Kau tengok. Tengok kan. Ni. Okey, ada sedikit masalah. Okey, tongkat ni dia terus ada trik. Okey, yang ni tak ada trik kan. So, nak tak nak, ini bila masuk dia sampai sini, dia tak boleh masuk habis. Okey, nak tak nak saya kena korek sikit lah. Okey, korek pakai ni. Okey, dah korek sikit. Okey, boleh ketak, tengok dulu. Okey, cun. Buat macam ni . Okey, dan nanti saya akan pasang kat sini. Okey. Sebelum tu kau dah letak dulu grease sikit kat sini. Jangan bagi dia berkarat kan. Okey, ni masuk ni. Okey, masuk ni, letak ni. Okey, macam tu. Okey, kemudian masuk ni. Masuk ni letakkan. Okey. Mudah je. Sekejap je. Okey, letakkan. Okey, cukup. Okey. Kemudian kita akan pasang spring. Pasang spring ni biasa dia mencabar sikit. Dia memang mencabar. Macam tu je. Okey dah. Dah lah, tak luka lah tangan tu nanti. Kaki, bukan tangan, kaki.
bayangkan kalau yang ni kan kena kaki. Ni tajam ni. Ni dah tak apa. Kalau ni sakit bang. Ini nak tersepak dengan kaki. Habis kan kau. Okey, siap sudah proses pemasangan tongkat Ego LC. Jadi kepada korang tak payah pening-pening kepala. Beli je kat Shopee, pasang sendiri. Beli kat TikTok ke kat Shopee sama je. Okey, pasang sendiri. DIY, jimat bang, jimat. Banyak jimatnya. Okey, jangan lupa subscribe ataupun follow balik. Okey, jumpa lagi.